Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Aku Jasmi bin Muhammad Zain. Hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku menggunakan satu device daripada Move Max, iaitu shock absorber, pocket tree dan seakatan dengannya. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Alhamdulillah, tahun ni aku berkesempatan untuk bekerjasama lagi dengan USIM. Ribuan terima kasih kepada Move Max dan Pixel Distribution sebab sponsor video kali ini. Projek ini aku macam biasalah sebagai DOP. Aku dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan satu vision director Dr. Faizal, iaitu dia nak ada satu shot atas motor. Aku meneliti beberapa perkara lah, antaranya dari segi bajet, kepakaran yang ada dan dari segi equipment lah. Jadi aku decide untuk go for pocket tree. Disebabkan aku ada beberapa projek dah aku shoot dengan pocket tree, quality image yang pocket tree tawarkan, aku rasa tak ada masalah untuk mergekan dengan cinema kamera punya quality. Dalam kebanyakan video iklan, review dan sebagainya, biasanya Move Max shock absorber ni dia akan dipadankan dengan suction cup dan dia akan letak dekat kereta. Tapi kali ni agak mencabar sebab kenderaan yang kita nak mount tu adalah motorcycle. Discussion yang berlaku antara tim, Wak Adib, staff daripada USIM dan bantuan daripada student Serakom Klik. So terjadilah custom rig kita dan Alhamdulillah bertahan. Kita dapat sukseskan the project dengan shock absorber, dengan mechanical gimbal yang ada dekat pocket tree juga. Benda tu membantu untuk dapatkan satu footage yang very stable dan steady. Sebelum ni aku just tengok je dekat social media macam mana, dan kali ni aku dapat set up benda tu dan aku rasa is a very good product, build quality yang bagus. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Is a good opportunity, is a best experience. Aku dapat test shock absorber daripada Max Move dan hasil dia aku sangat-sangat berpuas hati. So itu saja perkongsian aku untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe The Tulen. Assalamualaikum. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi realiti. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti. Review dengan pengalaman dan ilmu, The Tulen by Tulen Signature. Jom subscribe sekarang. Oh na 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 na, The Tulen. Impian menjadi filmmaker sejati dari hati ke lensa kisah jadi realiti. Review ikhlas daripada pakar hakiki, bukan sekadar trend tapi tiada inti.